Okay gang, Assalamualaikum. So thank you so much kepada semua yang dah tengok part 1 Part 1 berkenaan dengan aku punya opening range breakout system. So seperti yang dijanjikan, kita akan buat back test dekat bulan September dan bulan Oktober. Alright. So without further ado, let's jump into the chart. Aku dah tekan butang replay. Ni bulan September. So just dekat sini aku dah explain korang macam mana entry model aku kan. Kita akan tunggu 50 minute candle 50 minute terbentuk, okay dulu. And then after that kita tunggu sama ada kita tukar ke 5 minute chart, and then kita tengok sama ada tak dia breakout ke atas ataupun dia breakout ke bawah. Kalau dia breakout ke atas, kita nak beli bila mana dia buat retest. Dan bila dia buat retest tu, kita nak make sure yang retest kita tu tempat area kita retest tu ada fair value gap ataupun ada up close ataupun down close candle. Tapi untuk testing ni, aku hanya buat testing dekat fair value gap saja, okay? Alright. So kat sini aku dah buat. This is kita punya entry model. Stop loss kita akan letak dekat below of the first candle of AVG. Nanti aku tunjuk macam mana aku tak stop loss. Dan TP kita letak kat 20 tick. Okay guys, ingat bila mana kita entry the trade, kita akan biarkan trade tu jalan sampai trade tu hit TP ataupun hit stop loss. Okay. Kalau dia tak buat benda ni, of course lah, mesti dia akan buat lah either one kan. So kita akan just let the trade play out je. Okay. So now kita akan buat base testing dekat, jap, dah record ke? Okay, dah record. Kita akan buat back testing untuk bulan September. So first kita buka 15 minute chart dan kita tunggu 15 minute chart terbentuk. Lepas tu kita mark the high and the low of the 15 minute candle. Okay, so korang boleh guna tools ni untuk mark the high of the or the low, tapi aku personally aku suka lukis kotak. Okay, aku ada kotak, aku suka lukis kotak. So atas ni adalah high of the 15 minute dan bawah ni adalah 15 minute candle punya low. So lepas tu kita tukar kita punya time frame daripada 15 minute ke 5 minute. Now apa yang kita perlu buat adalah kita tunggu saja breakout. Okay, tunggu breakout. So let's see how. Okay, now dia dah breakout 50 minute high. The next thing kita tunggu adalah kita kena tunggu trade ni dia buat fair value gap. Okay, apa itu fair value gap? Aku dah ajar. Fair value gap ni adalah bila mana ada 3 candle terbentuk dan dekat first candle dengan third candle ada gap. Kat situ kita panggil sebagai fair value gap. So the third candle kita tengok, boom. So nampak tak? Ini first candle, ini third candle, dan dekat sini ada small gap kat sini. So this is kita punya area yang kita nak entry. Okay, kini kat sini lah area kita nak entry. Kat area biru tu adalah fair value gap kita. So sekarang ni dia dah confluence lah. Cukup lah kita punya kriteria. Dia dah break up 50 minute dan dia buat juga FVG, fair value gap. So now cara kita entry macam mana pula? So aku personally suka entry menggunakan buy limit order. So apa yang aku buat sekarang, apa yang aku akan buat bila mana dah FVG ni terbentuk, aku akan letakkan limit order aku dekat area sini lah. So aku akan letak order aku dekat buy limit kat sini. So korang boleh letak lah dekat area sini. Tapi aku personally aku akan letak dekat, kan kotak ni dekat very top of the kotak lah. Bukan kotak biru ni tau, kan FGV ni warna ni. Aku akan letakkan dekat paling hujung gap ni lah. Itu memang cara aku. Okay. So now kita just tunggulah sama ada price nak kembali ke tak ataupun dia terus breakout. Okay, kita tunggu. So nampak ni dia dah breakout, tapi kita akan just tunggu dia hit tak kita punya entry point. Okay, boom, dia hit. So dia hit kat sini kan. So selepas saja price hit, kita akan letak kita punya stop loss
dan kita punya TP. So kat sini aku dah mention stop loss below of the first candle of FVG. So FVG kita yang mana? 1, 2, 3. First candle yang mana? Ni first candle. So stop loss bawah FVG. So stop loss kita 15 tick. Dan TP kita letak 20 tick kat sini. Okay, so 20 tick ni sebenarnya for the sake of this back testing, okay, sebenarnya aku letak 20 tick sajalah. Tapi memang aku selalunya most likely aku letak 20 tick. Tapi selalunya aku akan tengok chart lah. Dan kat sini aku rasa aku suka dekat area sini, sebab dia dah this first move dah break out this area. Kalau trade ni jadi, dia akan pergi ke next area. So dekat sini should be okay lah, 28 tick. Dia akan go to the net resistance lah. Okay, ataupun kalau kita nak target high of the high of the day pun boleh, which is kat sini pun okay. Okay, tapi aku akan letak kat sini. Tengok kena ke tak kena. So now bila kita dah entry, macam aku cakap, kita akan biarkan trade ni jalan. Sama ada dia nak ke atas ke, nak ke bawah ke, kita tak akan micromanage lah trade ni. Kita akan biarkan dia jalan. Okay, kita biarkan dia jalan. Okay, boom, easy money. Okay, now kita dah settle untuk the first day of September. Now kita go to the next day. So aku kena berhati-hati sebab sekarang ni replay bar kalau kita patah balik, dia akan hilang data kita. Sebab aku nak tunjuk korang data ni, dan aku tak nak buat banyak kali. Pukul 10 kat sini. Tu 2. Okay, nampak ni candle 10.5. So dia dah terbentuk. So ni hari yang kedua bulan September. So kita macam biasa, kita letak kita punya 50 minute range, buka 5 minute candle, and then kita tunggu dia nak break out ke atas ke, nak break out ke bawah. Okay, kita tunggu dia nak break out ke atas ke, break out ke bawah. Okay, now nampak dekat sini candle ni dia dah break out. Okay, satu kriteria dah terbentuk. Okay, bila aku cakap breakout, candle tu mesti close below memang close, 5 minute candle close below that range. Dan next kita tengok ada tak fair value gap. Dan kita nampak ada 1, 2, 3 candle, dan kat sini ada gap. This is fair value gap kita. Okay, fair value gap kita. So now apa yang kita buat adalah kita akan tekan ni and letak kita punya sell limit order. Sell limit order dekat sini. Kat situ. Dan kita tunggulah dia hit ke tak kita punya sell limit order. Okay, nampak. This is the day of the trade yang di mana kita most probably tak akan hit lah, sebab dia dah pergi kan. Tapi at the same time ada juga dia boleh pull back balik kan. And dekat sini kalau kita perasan, dekat sini pun ada fair value gap juga kat sini. Nampak tak? Hop, kat sini. Kalau kita zoom in, kita nampak kat sini pun ada 1, 2, 3 kan. So dekat sini pun ada fair value gap. So dekat sini kita boleh tarik fair value gap kita dekat sampai sini. So now apa yang aku akan buat adalah aku akan naikkan aku punya entry dekat area sini . Okay, so now kita let's play. Oh, sorry, aku lupa aku buat 2 lot . Okay, dah hit aku kita punya TP entry. Aku lupa aku buat 2 lot. Sebabnya aku buat 1 lot je. Tapi tak apalah. Kita akan konsisten buat 2 lot . Kita main 2 lot sampai habis testing. So again, dah hit kita punya stop loss, hit kita punya entry. So dekat sini apa yang kita nak tak stop loss kita kira FGV kita kat sini tadi ada 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3 kan. So dekat sini kita boleh letak kita punya stop loss dekat the first candle yang breakout
first candle of FGV. So sebabkan kita ambil dekat area sini, kita akan kira ni kita punya FGV, which is kat sini, which is dalam 20 tick, which is bagi aku is a bit besar. So disebabkan dia a bit besar, aku akan kurangkan aku punya ni sampai sini lah, sampai dia tutup above this fair value gap. Okay, 11 tick. Alright. Sebab kalau kita letak kat sini, kau kena fikir juga kau punya TP selalunya dekat 20 tick kan. Kalau kau buat 18 tick, sekali loss je kau dah habis dah kau punya profit. So that's why kau kena pandai jugalah. Walaupun kita tak boleh nak fix sangat dengan rules ni lah, be more flexible lah. Okay, be more flexible. So TP kita, macam aku cakap tadi, kita target 20 tick. Tetapi kalau kita tengok chart ni, kita boleh target kat sini lah, 32 tick. Okay, now we just let the trade run lah. Okay, hit TP. So done untuk second day. Okay, so tapi eventually trade ni kita bawa sampai ke malam lah. Okay, sampai sesi malam. Dia sebenarnya bawa sesi malam ni bahaya sikit, sebab ada kemungkinan dia up gap kan. Tapi okay, for the sake of this back testing, aku tak kisahlah sesi malam ke sesi pagi, aku just let the trade run. Itu kita punya idea. So now kita move to the next day. Okay, boom. Bukan. Okay, sorry. Okay, apa? Kita ini 5 minute candle lah. Okay, tak apa, kita just buat 5 minute candle. Okay, ni 5 minute candle. Ni candle 10 minute candle. Dan next adalah 50 minute candle. Dan kita akan buat 15 minute candle. Okay, 15 minute candle. Ni dah berapa minit dah? 12 minit lah guys. Kalau ni baru hari keempat. Tapi tak apa, kita layan. Korang layan je korang boleh cepatkan lah video ni kan. So ni, okay, now dia dah break up kita punya 15 minute high. Next, tengok ada tak fair value gap? Ada. So kita just letak kat sini fair value gap kita. Fair value gap dah terbentuk. Now kita ambil, kita punya tekan right click, right kat sini, right kat sini, buy limit. So kita akan letak kat sini lah, macam seperti yang aku dah explain tadi. Now kita tunggu hit tak kita punya order. Okay, the hit. Oh, the hit dah terus pergi guys. Sorry guys, setup ni terlampau padu guys, sorry Okay, stop loss kita dekat the first candle. Ni FGV dia. Ni the first candle of FGV. So 11 tick. TP kita letak dekat, okay, sebabkan kat sini sepatutnya kita letak atas ni je lah. Tapi ni sepatutnya korang boleh exit lah. Okay, kita exit je lah, sebab dah lebih 20 tick kan. Tapi kalau ikutkan, sebenarnya kita boleh aim kat sini lah, sebab kat sini area the net resistance dia. Okay, tengok kena tak? Okay, kena. So settle. Okay, ni komen, ni dah ni first week lah. Okay, now kita akan move to the next day. Next day. Ingat guys, kita tak perlu tamak tak perlu tamak nak trade banyak kali. Sehari sekali je. Kalau tak ada setup, kita caw, pergi hari esok pula. So next, okay, ni kita ni patut lambat sebab 5 minute chart kan. Sekejap Oh, dia terus mandi guys. Oh, sebab mungkin Jumaat 5 September cuti kan, cuti hari pekerja tu 5 Mei. Aku tak sure, mungkin Jumaat cuti terus hari Monday. Tapi ni the first week of trade, kita dah untung 3 trade kita ambil semua profit. Start guys. Best tak? Best kan? Best. Ni 2 lot lah. Kalau kau main 1 lot 2,300 lah kau profit. Ni aku main 2 lot. Okay, now kita dah okay, ini Monday kan. Okay, Monday hari baru, kita buat mark baru. Okay, kat sini tekan sini. Ni 50 minute candle.
Padam pula. Okay, now kita buka 5 minute candle. Tengok ada breakout tak? Okay, tak ada breakout so far. Okay, korang perasan tak satu benda guys? Most of the trade yang aku ambil ni, okay tak perlu. Tu kau nanti kalau aku cakap nanti korang lagi confused. Untuk video ni aku just nak mention aku punya backtesting, so aku tak nak cakap banyak sangat. So kita tunggu breakout. Okay, nampak tak? Nampak tak guys? Ni ada breakout. Dia breakout ke atas pukul 2.50. Dan kita nampak kat sini ada fair value gap kat sini. Nampak tak kat sini ada fair value gap 1, 2, 3. Kat sini fair value gap dia. Okay. Dan macam biasa guys, apa yang kita perlu buat adalah bila nampak, tekan sini, buy limit order dekat sini. Dan kita tunggu sama ada trade ni nak kena kita punya ni ke tak. Oh, nampaknya dia terus naik. So dah pukul 4, dah pukul 5. So guys, ingat, bila setup tu terjadi, dia valid pada hari tu saja. Okay, bila dah masuk sesi malam, kita dah tak valid dah. Sebab aku tak pernah buat backtesting sesi malam sebenarnya guys. So aku tak sure. So aku buat pagi, sesi pagi, sesi petang je. Okay, dan most of the time aku punya trade aku ambil sesi pagi lah. Petang pun jarang-jarang lah. Okay, sangat jarang. So ni memang dah tak ada setup. So kita akan move to the next day. Okay, okay, 10.45. Okay, kita masuk the next day. Ini 50 minute punya range macam biasa. Okay, now kita tunggu dia ada breakout ke tak. Tengok, ni nampak tak? Dia breakout guys, tapi dia ada gap dia tapi terlalu kecil. So personally guys, kalau gap terlalu kecil macam ni, aku tak ambil lah. Memang aku tak ambil. Tapi okay lah, for the sake of this video, kita ambil je lah kan. Kita ambil. Aku personally aku takkan ambil lah gap macam ni. Sebab at the same time, dia punya breakout pun tak berapa solid. And then lepas tu, kalau kita tengok structure pun kat sini sebenarnya ada support yang besar kat sini. Tapi tak apa lah, for the sake of this setup lah, kita ambil je lah. Kau ada kena lah. Okay, kena. Dah kena. Dah terus tak jadi. Terus tak jadi. Sekejap, kat sini stop loss kita 1. Kat mana tadi? Sini lah 1. Stop loss kita kat sini lah 14 tick. Macam aku cakap, 14 tick ni macam besar sangat kan. Tapi tak apalah, for the sake of this video, kita just tengok jadi tak jadi. Mungkin jadi kot 20 tick Okay, tak jadi. So kita just let go lah. So aku personally, aku punya rules sehari satu trade lah. That's it. Sehari satu trade, not more than that lah. So kita akan move to the next day. Aku dah tak kisah lah apa jadi on the next day. Selepas tu, now kita akan move to the next day. So kita dah ada satu loss lah. Tapi personally aku, macam aku cakap, aku tak akan ambil trade tadi. Fair value dia sangat kecil. Lepas tu dia dekat dengan support kan. Aku tak akan ambil sebetulnya. 10.5. Boom. Now macam biasa, kita buat kita punya ni. Tunggu dia breakout ke tak. Okay, again dekat sini sama, a very small. Okay, aku personally tak nak ambil. Personally aku tak ambil bila small sangat macam ni. Sebab ni 2 tick saja. So dia bukan gap yang kuat lah. So kat sini aku takkan ambil lah. Okay, tapi for the sake of this video lah aku akan ambil. So ni tips lah guys. Kalau walaupun ada sedikit fair value gap kat sini, personally bagi aku kau tak ambil lah. Sebab dia punya risiko aku tak
Tak both lah, tak both. Tapi tak apa, for the sake of this video, tengok kena tak? Kena. Dan sekali lagi korang nampak, dia tak jadi lah. Okay, dia kena tak stop loss aku? Stop loss aku kat sini. Sepatutnya dah kena kan. Tak apa, let's say lah tak kena lagi kan. Tak apa, kita play out. Jadi lah. Aku rasa tak jadi. Aku rasa tak sure, tak ingat jadi tak jadi. Tapi for the, aku personally takkan ambil lah. Bila gap kecil macam tu aku tak ambil. Aku tak suka. Sebab aku dah buat backtesting banyak tak jadi. Aku dah buat backtesting banyak. Memang dia kena gap yang considerably kotak dia besar lah. Okay, kotak dia besar. At least 5 tick 6 tick lah. So bila kau tengok kat sini kan, tengok kat sini, dia daripada 413 sampai 412, 1 tick lah. Dia at least kalau dia kena at least dalam besar macam ni lah. Besar macam ni sedap lah. Daripada 413 sampai at least 2 tick 3 tick lah besar. Ataupun 5 tick kan. So again, korang kena buat backtesting. Tapi jadi guys, dia still jatuh. Cumanya setup dia tak berapa cantik lah. Dan personally macam aku cakap, aku takkan ambil lah bila gap kecil macam tu. Okay, tak apa. Kita move to the next trade. Bulan 11 pula 11/9. Okay. Sorry, ni bukan 50 minit lah. Ni 5 minit. Okay, 50 minit dia ni. Okay, now kita tunggu. Macam biasa, tunggu breakout. Okay, dia dah breakout. Okay, nampak? This is a nice gap lah. This is a very super nice gap. Nampak sini? Okay, very nice gap. Dan aku akan letakkan aku punya buy limit. Buy limit dekat sini lah. Tapi disebabkan kalau sini, bila aku tengok balik, kalau aku letak kat sini, stop loss aku akan jadi very wide kan, 19. So maybe aku akan letak dekat area tengah sikit. Okay, tengah sikit. Ni 15 tick. So 15 tick better lah daripada 20 tick kan. Okay, so let's see macam mana jadi tak jadi trade ni. Okay, dia terus breakout. Dan macam aku cakap, trade ni valid sampai 1 hari tu kan. Kalau ni tak kena. Okay, yang ni memang dia terus breakout lah. So sorry guys, yang ni kita akan, jangan menangis bila benda ni terjadi. Jangan menangis. Janji kita follow kita punya rules. Okay, janji kita punya follow rules. That is most important thing. Okay, most important thing lah. Okay, so korang jangan nangis lah bila tak kena kan. Tak kena apa, tak kena hit dan korang nampak dia naik 100 tick, korang jangan menangis. Okay, so now kita move on to the next trade. Saya bulan. Video ni akan jadi lama gila, but I don't care. Okay, next. Pukul 10, 15, 50 minute range. Okay, now kita tunggu dia breakout. Okay, dia dah breakout. Again, this is a very small gap. Tengok berapa tick gap ni. Okay, ni better. Ini okay guys. Ini better lah daripada tadi kan. Ni 3 tick kan, 3 tick. Okay, ni okay. So kat sini kita akan letak kita punya sell limit order. Tengok kena tak kena. Dekat betul-betul kat sini. Dan let it play. Okay, so dekat sini dia bergerak lagi tanpa kita lah. Tapi at the same time kat sini korang boleh adjust lah sebenarnya korang punya FGV, fair value gap. Sebab apa? Tak tak, memang tak boleh adjust lah. Memang tak boleh. Sorry, aku silap pandang. Aku ingatkan sini. Okay, so memang kat sini you cannot do anything lah. You cannot do anything. Dia terus breakout ke bawah lah. So kita akan miss out lah this beautiful run. Tapi okay guys, tak apalah. It's fine. Nothing to be, nothing to be worried. Sebab
Kita lagi still on in profit. Still in profit. Allah, dah silap lah guys. Aku lupa nak macam mana ni guys? Macam mana ni? Tak apa lah. Ni kira aku tersilap. So aku takkan, macam aku cakap tadi kan, aku dah tak boleh patah balik. Sekarang ni setup pula. Sekarang ni trading view memang tak boleh patah balik. So nanti it's okay lah, yang tu kita let it go lah. So ni 50 minit punya range. So tengok ada tak breakout. Okay, ada. So ini dia punya fair value gap. Okay, kat sini sebenarnya kita dah entry guys sebab kita akan letak start limit. So aku akan just tekan sell kat sini. Stop loss kita dekat atas ni. Oh, ni dah terlalu besar stop loss kita. Silap lah. Okay, sorry. Okay, again, aku bila mana aku akan tengok aku punya stop loss area aku kan. Kalau 20 tick, aku akan letak stop limit aku. Stop limit aku dekat tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah ni. Kalau tak kena pun aku tak kisah. Tapi aku tak suka sebab kalau macam ni stop loss aku at least 12 tick kan. Kalau 20 tick aku tak nak, sebab aku take profit pun dekat 20 tick. So aku tak suka sekali hilang habis sekali profit aku kan. So tak nak. Sekali rugi habis pun profit aku. So kita let it run first. Tengok kena tak. Okay, kena. Dan stop loss aku dekat atas ni 12 tick. Aku rasa kena ni. Oh, tak kena. Ush, gila lah. Tak kena tu stop loss aku. TP kita 20 tick. Okay, kat sini kita boleh letak 23 tick sebab kat sini dia punya ni. Tengok kena tak. Oh, this one kita very lucky lah guys. Very lucky lah tak kena. So Alhamdulillah, another win. Another win. Yep. Kat sini dia pergi lagi jauh, tapi tak apa. Kita tak kisah pasal big move. Kita hanya kisah pasal kita nak execute dan TP dekat at the right time. $7.45. Ni pukul apa? Okay, ni pukul 1. Okay, next. Okay, aku baru teringat bulan 8, bulan 9 banyak cuti. So that's why kita sepatutnya video ni sekejap lagi akan habis lah. So next. Okay, dah ada breakout. Ada tak fair value gap? Okay, ada. Tengok fair value gap ni besar ke kecil ke macam mana. Okay, not bad. This one okay. So macam biasa, step sell limit dekat sini. So yep, let's see how dia hit tak kita punya sell limit order. Dia hit dan obviously dia terus hit kita punya stop loss. Okay, kat sini kan stop loss kita sepatutnya kat sini kan, dekat 8 tick kan. So kita akan exit lah. So ni tak boleh buat apa lah. This is one of the, orang cakap apa, bila kita guna sell limit ni, ada certain times dia hit kita punya stop, kita punya order, dia terus hit stop loss kan. So kalau korang nampak macam ni kan, korang terus exit je, tak apa, tak kisah. So now we are done for this day. Kita akan move next day lah. Ingat, satu hari satu trade je. Okay, satu hari satu trade je guys. Tak perlu nak gelabah, nak banyak-banyak trade, tak perlu. Dia kalau kau nak gelabah kan, kalau kau menang, kalau kau win pagi, kau boleh trade petang. Sebab kalau kau kalah, just tak payah trade dah. Okay, now the next day, 19 September, Friday. Tengok ada breakout tak. Okay, ni ada breakout.
Okay, and then kat sini dia breakout kat sini. Kat sini ada fair value gap. Okay, kita akan letakkan kita punya sell limit dekat sini. Dan kita let it run. Tengok kena tak? Okay, kena. So stop loss kita dekat atas ni 8 tick. Jap. Ni sorry, kat sini 10 tick. Dan TP kita akan letak 20 tick. Okay, dekat sini, maybe kat sini ataupun kat sini lah kot. 17 tick pun sebenarnya okay lah, sebab this is yang paling nearest resistance. Tapi tak apa, kita tak 20 tick lah kat sini. Tengok, jadi tak jadi. Nampak macam jadi. Nampak macam jadi. Oh, simple trade guys. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Best tak trade ni? Best tak sistem ni guys? Best kan? Best. Korang kalau korang tengok video ni dan korang dapat banyak idea, aku tak minta banyak. Korang doakan aku, just doakan aku dapat consistent profit SCPO. Maybe in the next 3 to 5 years aku dah boleh bersara daripada aku punya kerja. Itu je. Okay. Okay, now 22 September. Okay, nampak tak dia breakout tak? Ada fair value gap kat sini. Ini fair value gap kita. Aku akan letak macam biasa guys, kita punya sell limit order. Ni buy limit order kat sini, dekat top of sini. TP kita mungkin kat bawah ni. Tengok hit tak? Okay, hit. Stop loss kita dekat bawah ni, which is dekat 13 tick. Okay, 13 tick still okay. TP kita mungkin kat 20 tick, which is kat sini. Now just let it play. Weh, senangnya trade ni. Senangnya guys. Apa yang susah sangat trade? Actually guys, sebenarnya aku for the past 8 months memang aku stress gila-gila untuk cari fine tune aku punya sistem ni kan. Memang stress gila-gila. Dan Alhamdulillah lah, that's why aku nak share kat korang semua, sebab aku dah find clarity lah dekat aku punya trade. Aku find clarity dekat aku punya trade. That's why aku nak share dengan korang semua. Okay. Okay, 50 minute. Now open 5 minute. Okay, open 5 minute. Tengok ada breakout tak? Okay. Okay, ada breakout. Tapi kat sini macam tak berapa ni sangat. Dia punya FGV terlalu besar guys sebenarnya. Pas ni kat sini dia terlalu besar ni. So macam aku cakap, kalau terlalu besar aku akan take dekat sini lah, at least kat sini. Dan aku akan check sama ada berapa tick ni. 17 tick. Terlampau besar guys. So maybe kat sini aku letak kat sini kot stop loss aku, sebab ni terlalu besar kan, aku tak nak. So let's see how dia kena tak. Okay, dia tak kena guys. Yang ni memang confirm tak kena. Okay, even kalau dia kena pun dia nak jatuh lah. So aku akan exit lah, aku tak nak. Yang ni kita akan let go lah. Memang bukan, tak ada setup kita. Bye bye. Jangan menangis jangan menangis bila setup tak jadi, atau tak jadi pula. Jangan menangis bila setup tak kena, and jangan menangis. Kita chill, tunggu besok. Besok ada insyaAllah. Okay. Okay, ni 5 minit 5 minit. Kita kita buka. Okay, ni dah ni 5 minit. 1, 2, 3. Jadinya 15 minit lah. Okay, kita dah mark kita punya 5 minit dengan 5 minit high dengan 5 minit 15 minit high dengan 15 minit low. Next kita tunggu dia breakout. Kalau ada dia breakout, okay, ni dia ada breakout. Tapi again, dia punya FGV kat sini is a bit besar kan? So aku akan letak aku punya
sell limit order, buy limit order dekat tengah-tengah ni lah. Sekejap, kalau aku entry dekat atas ni, berapa aku punya ni? Aku rasa ni still okay guys. Okay, aku rasa ni still okay. Maybe aku letak kat sini juga sebab tapi aku punya stop loss aku plan untuk letak maybe kat sini lah, 11 tick bawah candle ni. So let's see how macam mana. Okay, dan stop loss aku akan letak kat bawah candle ni, which is 11 tick. Ke letak kat bawah FGV. Ni dah 17 tick. Okay, aku letak kat sini lah. Aku tak nak rugi besar. Wow, dia hit lepas tu dia naik Alamak. Okay, yang ni unlucky lah. Kalau kita letak kita punya sell buy limit kat sini kan, kat sini dah hit TP lah guys, dah 20 tick lah. So yang ni lebih kepada macam mana korang nak manage kalau FGV ni besar lah. Aku pun tak sure sangat. Aku masih lagi tak ada clear rules macam mana nak handle FVG besar ni. Tapi yang aku faham, bila FVG ni terlampau besar, gap terlampau besar, korang kena boleh letak kat tengah-tengah kotak ni, ataupun korang letak dekat maybe dekat 50 minute range ni, kat sini pun boleh letak. Dan stop loss korang letak kat, bagi aku personally, stop loss memang kena letak kat bawah ni guys, the first candle lah. But anyway, it is what it is. So kita move to the next trade. Wow, gila lah, banyak yang naik. Okay, ni bukan 50 minit lah, ni satu. Okay, ni baru 50 minit. Now kita tunggu kalau ada breakout ke tak. Excuse me. Okay, ni dah pukul apa dah ni? Pukul 3. So kalau macam ni memang tak ada benda lah guys. Memang market adalah kena ranges. Kita akan move to the next day, 26 September. Okay, ni tunggu 50 minit. Okay, dah ada 50 minit. Kita mark 50 minit high dengan 50 minit low, buat kotak sini. Nah, kita tunggu dia breakout ke atas ke bawah. Okay, tak ada benda. Okay, ni ada benda ni ada benda. Sebab apa? Kat sini memang clear dan jelas ada FGV. So kita akan letak sini, kita buat sell limit macam biasa guys, letak kat sini. Stop loss kita kat atas ni So tengok kena tak? Okay, kena. Stop loss kita dekat atas ni 16 tick. Yang ni pun macam besar sikit, tapi tak apa, tengok jadi tak jadi. So stop loss kita target kita 20 tick 20 tick. Ataupun kat bawah ni pun okey. Okay, bawah ni pun okey sebab tapi kat sini more realistic lah. Okay, tapi tak apa, mungkin kita tak 20 tick lah for the sake of this back testing kan. Okay, simple, nampak dia dah dari jauh. So bila in terms of take profit ni, korang boleh riki-riki lah macam mana korang nak take profit kan. Tapi entry model tu korang nampak kan, berkesan kan. Ni back testing baru bulan September bulan Oktober nanti next part next part. Letih cakap banyak ni. Kalau siapa yang tengok video ni kan, duduk area Shah Alam nak minum-minum, Roger boleh belanja minum. Dah, sebab aku dah ajar korang. Aduh, aku sebenarnya lately aku rasa macam happy lah sikit sebab nampak sinar lah dekat FCPO ni. Nampak sinar lah. Okay, ni dia breakout tapi tak ada FGV, so kita let go. Jangan macam-macam. So dekat sini ada nampak macam FGV, tetapi macam tak begitu strong tau. Macam tak begitu strong. Betul tak guys? Tapi tak apa, kita try je ambil. Sebab dia dah break up 50 minute high, dia ada FGV. So kita just
try je. Kita try je buy limit. Stop buy limit kat sini. So let's play out. Kena. Dia kena. Macam biasa stop loss kat sini. TP 20 tick. Tengok kena tak 20 tick. Okay, ni tak edit lah. Tak edit. Ni mampu kerah lah ni. Tapi tak apalah, kita dah tak stop loss. Okay. Aku dah tak tahu cakap apa. Tekak macam sakit guys. Banyak sangat cakap. Okay, now aku rasa ni last kan. Ke lagi? Okay, ni last. So maghrib pun dah masuk. Maghrib masuk awal ni. So kita akan finish this video. Okay, ni ada FGV Dia breakout ada FGV. Ni mungkin kita boleh buat untung lagi kat sini. Tengok gap dia macam okay, not bad. Tak ada besar sangat, tak ada kecil sangat. Okay, not bad. Buat sell limit dekat sini. Okay, now kita tunggu trade ni adakah dia kembali kat kita ataupun dia pergi tanpa kita. Okay, dia pergi, dia ada hit kita punya ni. Stop loss kita dekat the first candle of the FGV. Sekejap, satu kat sini, sorry. Kat sini first candle of the FGV. TP kita 20 tick. Let's see how. Marvelous. Simple kan guys? Simple tak simple? Simple dimple guys So now, okay, now ni tak dah ni bulan Oktober. Now the result, tatara. Tepuk tangan sikit guys. Tepuk tangan sikit. Okay, ini adalah proof yang sistem ni working. Dan hopefully korang dapat manfaat lah. Okay, next video aku akan buat Oktober pula. So tunggulah part 3 So ni performance bulan September lah. September ni 2 lot Kalau korang main 1 lot bagi 2 berapa? Kalau korang main 1 lot korang dapat dalam RM4,000. Ni main 2 lot. Kalau main 3 lot berapa? Kalau main 4 lot berapa? 5 lot berapa? Dan kita tengok fokus terhadap drawdown hanya 1,200 saja. Performance kita tengok kita punya ni average loss. Mana average loss Sini ni. Average loss ni yang paling penting nampak. Setiap kali kita untung 1,000. Setiap kali kita rugi 500. Okay. So guys, aku rasa sampai di sini saja untuk kali ni. Jumpa part 2 lah. Part 3 lah. Okay, backtesting untuk bulan Oktober pula. Okay, thank you, bye bye.